الحمد لله القائل في قلوبهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan berbual-bual dan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk normalisasi maksiat umpama api dalam sekam. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup dalam zaman yang sangat mencabar. Perbuatan maksiat bukan lagi sesuatu yang disembunyikan, bahkan kadang-kala dilakukan secara terbuka dan tanpa segan silu. Kini ia dinormalisasikan seolah-olah diterima umum dan seperti tidak ada langsung tegahan dalam agama. Sedangkan pada sisi Allah, yang haram tetap haram walau seluruh dunia menganggapnya perkara biasa. Budaya ini berlaku secara terang-terangan di sekeliling kita. Permainan berunsur judi kini berada hanya di hujung jari. Boleh diakses dengan begitu mudah melalui telefon pintar dan laman sesawang. Pergaulan bebas berlaku secara terbuka di khalayak umum tanpa rasa segan dan malu. Status dan kandungan di media sosial pula seringkali menjurus kepada dosa. Ada yang tanpa segan menayang aurat, menyebar kata-kata dusta, bahkan berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Gambar dan video yang jelas memperlihatkan aurat kini dipertontonkan atas nama fashion, manakala kata-kata lucah dan gurauan tidak sopan dijadikan bahan ketawa dalam meraih populariti. Inilah hakikat dosa yang tidak lagi dirasakan sebagai dosa, dan rasa malu kepada Allah seakan hilang, seolah-olah tiada siapa yang mengawasi dan menilai. Hakikatnya, ramai yang terjerumus ke dalam maksiat bukan kerana jahil tentang hukumnya, tetapi kerana hati yang semakin terbiasa dengan dosa yang diulang berkali-kali hingga akhirnya hilang rasa bersalah. Wujud juga segelintir umat Islam yang berbangga dengan perbuatan maksiat atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Inilah kesan daripada budaya hiburan melampau dan fahaman liberal yang terlalu terbuka sehingga menghapuskan batas halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika kita amati, ada yang bergulumang dengan perbuatan maksiat tapi tidak pernah kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ada yang hanya berhenti apabila ditimpa musibah, sama ada kerana sakit, kehilangan harta, atau sekadar kerana sudah tiada lagi kesempatan untuk melakukannya. Hakikatnya tuan-tuan, ini bukanlah taubat yang sebenar. Itu hanyalah berhenti kerana terpaksa, bukan kerana insaf dan takut kepada Allah. Allah telah mengingatkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 63 yang seperti yang telah dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud, sekalipun demikian, orang yang ingkar tidak juga berfikir, bahkan hati mereka tenggelam dalam kejahilan dan lalai daripada memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka terus menerus. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap manusia dikurniakan anggota tubuh sebagai amanah daripada Allah. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan seluruh jasad ini adalah pinjaman dari Allah.
bukan hak milik mutlak kita. Di dunia ini, ia sepatutnya menjadi alat untuk kita beramal. Tapi di akhirat kelak, ia akan menjadi saksi terhadap setiap perbuatan kita. Mata, apabila tak jaga, akan mudah terpikat pada perkara yang diharamkan. Telinga, apabila dibiarkan, akan leka mendengar perkara sia-sia dan batil. Lidah yang tidak dikekang pula akan menabur dusta, membuka aib, menyalakan fitnah, mencetuskan perbalahan. Begitu juga perut yang tidak dijaga akan diisi dengan makanan yang haram atau sumber yang diperoleh secara batil. Kemaluan jika tidak dikawal akan menjadi punca kepada zina dan segala bentuk kekejian. Tangan boleh menjadi alat dosa jika disalahgunakan. Kaki apabila melangkah ke tempat maksiat, maka setiap langkahnya adalah perjalanan menuju kemurkaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina, adraka dzalik la mahalah. Fazina al-'ain an-nadharu, wa zina al-lisan al-mantiqu, wan nafsu tamanna wa tashtahi, wal farju yusaddiqu dzalik kullahu wa yukadzibuh." Sesungguhnya Allah menetapkan bagi setiap anak Adam bahagiannya daripada zina. Dia pasti akan mendapatkannya, tidak dapat dielakkan. Maka zina kedua mata ialah pandangan, zina lidah ialah ucapan, dan hati berkeinginan kerana nafsu. Adapun kemaluanlah yang akan membenarkan melakukan semua itu atau mendustakan, iaitu meninggalkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, tabiat dosa ini aneh. Ia bermula dengan rasa malu dan takut. Namun apabila nafsu dirangsang dengan syaitan dan syaitan juga mula membisik, manusia akan terdorong untuk mencuba. Sekali, dua kali, hatinya masih gelisah. Tapi apabila dosa itu tidak disegera ditebus dengan taubat, ia akan menjadi kebiasaan yang diulang-ulang sehingga akhirnya menjadi gaya hidup. Hati pula menjadi gelap, hilang rasa sensitif, dan dosa tidak lagi terasa janggal apabila dilakukan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya apabila seseorang hamba melakukan suatu kesalahan dosa, akan muncul satu titik hitam dalam hatinya. Maka apabila dia berhenti daripada dosa itu, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan disucikan. Namun jika dia kembali mengulangi dosa itu, titik hitam itu akan bertambah sehingga menutup seluruh hatinya. Itulah firman Allah, sekali-kali tidak, bahkan telah tertutup hati mereka oleh dosa yang mereka lakukan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14, hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikianlah sifat dosa yang tidak disucikan dengan taubat. Ia menumpuk, mengaras, lalu membungkus hati hingga hilang rasa malu dan hilang rasa bersalah. Manusia akhirnya tidak berhenti kerana bertaubat, tetapi kerana kepenatan berbuat dosa. Padahal taubat yang hakiki menuntut tiga perkara, iaitu berhenti, menyesal, dan berazam untuk tidak kembali mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17 yang bermaksud, sesungguhnya penerimaan taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang yang melakukan kejahatan lantaran kejahilannya, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, taubat mereka diterima Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah, saat maksiat berleluasa hingga menjadi budaya, ketika dosa dipandang ringan dan tidak lagi menggetarkan hati, umat Islam sama sekali tidak boleh memilih jalan berdiam diri. Diamnya kita terhadap kemungkaran hanya akan menjemput bala. Maka wajib bagi kita menyatakan yang benar, mencegah yang salah, dan memelihara masyarakat sekeliling daripada tenggelam dan gelombang normalisasi maksiat. Rasulullah telah memberi panduan jelas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bermaksud,
Sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Ketiga-tiga tahap yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanggungjawab besar umat Islam dalam mencegah kemungkaran. Tahap pertama, bagi mereka yang ada kuasa dan kedudukan, wajib bertindak dengan tangan, iaitu menggunakan kemampuan, gunakan undang-undang dan kuasa yang ada untuk membendung kemungkaran. Tahap kedua adalah bagi para ulama dan pendakwah yang mesti berperanan dengan lisan melalui nasihat, teguran dan penerangan agar masyarakat tidak terus hanyut dalam perbuatan maksiat. Dan tahap yang ketiga adalah bagi orang awam yang mungkin tidak punya kuasa dan kemampuan tetapi tetap memikul tanggungjawab dengan hati, iaitu menolak maksiat, tidak menyokong, tidak berkongsi walau sekadar dengan like atau share di media sosial. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah, syaitan tidak akan pernah berhenti. Tapi jangan kita jadikan syaitan sebagai alasan. Kita sedar bisikannya mungkin membawa rasa putus asa. Ada yang ingin berubah tapi terperangkap dengan rasa bersalah, merasa dosa terlalu banyak, merasa dosa terlalu besar. Lalu mereka menyangka rahmat Allah sudah tertutup buat mereka. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kita normalisasikan perbuatan maksiat. Setiap hati yang masih mempunyai rasa bersalah sebenarnya masih punya harapan. Setiap air mata penyesalan yang keluar sebenarnya masih punya peluang untuk kembali. Sesungguhnya Allah tidak melihat berapa banyak dosa yang kita lakukan, tetapi sejauh mana kita mahu kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar, memohon keampunan serta tekad untuk memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, kita hendaklah menjauhi dosa dan maksiat, kerana setiap dosa yang dilakukan akan menggelapkan hati dan menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Dua, kita hendaklah bertaubat dengan sebenar-benarnya, bukan kerana terpaksa, tetapi lahir daripada penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tiga, kita hendaklah yakin bahawa rahmat Allah sentiasa terbuka untuk hamba-hambanya yang ingin kembali. Maka jangan berputus asa daripada rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingati Allah, lalu mereka memohon keampunan bagi dosa-dosa mereka. Dan tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui kesalahan dan akibatnya. Ali Imran 135. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن
ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.